Honda Civic FB. Kali ni saya nak berkongsi cara nak tukar panel kalau original warna biru dan kita ada panel warna merah. Selepas kita keluarkan meter RPM ni, kita tanggalkan meter lens, kemudian kita tanggalkan jarum, dan di tengah tu ada klip, korek di bahagian tengah seperti ini, dan baru kita tukar panel. Ini panel original warna biru dan ini pula warna merah. Di bahagian ni kita tak perlu tukar backlight je sebab dah warna putih. Kita hanya tukar dia punya panel warna merah, kemudian kita masukkan dia punya klip dan kita masukkan dia punya jarum. Jarum tu kita letak betul-betul di kosong, kemudian kita test. Kita nampak stuck ni dan akhir sekali dia akan ke kosong. Itu baru betul. Untuk test dia kita perlu pasang semualah meter RPM dengan meter speed tu sekali. Meter speed kita sambung di bahagian kedua. Assalamualaikum.